Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali kita membincangkan tentang hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam juzuk yang ke-10, surah yang ke-9, surah At-Taubah, ayat yang ke-31 dan 32 dan 33. InsyaAllah. Baik, untuk itu sila tumpukan perhatian sahabat-sahabat semua di papan putih di belakang saya. Saya akan jelaskan, saya berada di depan papan putih tersebut menjelaskan tentang hukum-hukum yang terdapat pada ayat tersebut. InsyaAllah, terdapat dua ayat di sini. Kita mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bermula dengan kalimah yuridun. Baik, yuridun ini terdiri daripada ri dan du. Itu yu, ri dan du itu dibaca dengan mat asli dua harakat. Dan bila kita menyambung, kita yuriduna yutfi'u. Perhatikan nun sakinah bertemu dengan ya, hukumnya apa dia? Sebelum ni kita dah jelaskan idgham ma'al gunnah. Itu idgham ma'al gunnah, idgham ya ini adalah idgham nakish. Maksudnya hamzah terus pada ra, hamzah alif ya. Yutfi'u. Baik, perhatikan ta itu adalah huruf qalqalah. Dia berada di tengah kalimah, kita baca dengan lantunan yang perlahan iaitu qalqalah sughra. Dan fa ya fi, hamzah waw bertemu dengan huruf waw. Seperti mat badal. Seperti mat badal. Jadi maknanya kita akan baca dia dengan mat asli juga, iaitu dengan dua harakat, tetapi hukumnya namanya mat sabih bi badal. Bacaan mat yang menyerupai mat badal. Rupa dari segi fizikalnya iaitu seperti mat badal. Tapi dia adalah waw yang asli. Maka sebab dia panggil mat sabih bi badal, menyerupai saja. Mat badal, huruf mat itu adalah mat yang ditukarkan. Badal, ditukarkan, digantikan dia. Kemudian nun waw nu bertemu dengan waw mat asli. Ra bertemu dengan kalimah Allah mesti diidghamkan, iaitu idghamkan pada lam jalalah itu, lam lafaz jalalah itu, dan akan dibaca dengan tebal kerana ra berbaris alif. Nurallahi, kemudian terus sama hibi. Nurallahi bi afwahihim. Wa dibaca dengan mat asli. Him dibaca dengan iza syafawi. Kemudian kita pergi pada wa ya'ba dan bertemu dengan kalimah Allah wa ya'ballahu, iaitu ba itu diamsamsikan pada lam lafaz jalalah itu dan dibaca dengan tebal dua harakat kerana ba berbaris alif. Wa ya'ballahu illa, ini kecuali, maknanya kecuali, jadi dia tak boleh guna mat takzim, iaitu illa bertemu dengan mat bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah dibaca dengan mat jaiz munfasil 4 atau 5 harakat bila kita wasal pada ai tu. Kalau kita wakaf kita baca dua harakat pada mat jaiz. Ingat tu. Baik, hamzah alif nun bertemu dengan ya sama juga dengan sini, idgham ma'al gunnah kan dia dengan dua harakat, iaitu idgham ma'al gunnah. Idgham ini adalah idgham nakis, dengungnya pada huruf ya, bukan pada huruf nun. Baik, ta ya mim bertasydid baca dengan wajibul gunnah. Yutimma nurahu walau. Baik. Nun waw nun baca mat asli, ra alif ra hawahu tambah huruf waw di situ untuk baca dengan mat silah qasirah. Kalau tak ditambah ni waw ni maka tak boleh baca dengan mat silah, tak boleh baca dengan mat. Jadi sebab itu ha baris waw tambah huruf waw baru boleh baca dengan mat. Kenapa ditambah huruf waw itu? Kerana ra ha dhamir itu berada di antara dua huruf yang berbaris. Itu ra baris alif itu dengan waw berbaris alif. Berbaris, maknanya dua huruf yang berbaris. Maka dibaca dengan mat silah qasirah. Walau sebelum waw terdapat huruf berbaris alif, iaitu lam berbaris alif, bacaan waw bersifat lin, bacaan lin, dan pada fizikal tulisan itu nampak tanda izhar itu. Tanda sukun itu di atas waw menunjukkan dia bersifat lin. Itu dia. Sebagai tanda lah nak baca, jadi kita tahu oh waw ada tanda ni. Lin bacaannya. Dan kemudian kaf alif ka, raya ri, ha alif bertemu dengan alif lam kamariyah. Kalau kita baca karih, karih, walau tu karih tak suka, orang-orang kafir tak suka. Walau tak suka oleh orang kafir, itu cahaya Allah tadi. Baik, iaitu iza kamari dibacaannya, kemudian kaf alif ka ada alif kecil mat asli
Dan fa ya fira wa ru huruf mat bertemu dengan nun yang disukunkan kerana berhenti pada ayat yang 32 kerana wakaf. Jadi huruf mat bertemu dengan sukun kerana wakaf, dibaca mat, dipanggil hukumnya mat arid li sukun. Mat arid li sukun dan dibaca boleh 2, 4 atau 6 harakat. Baik, antara ayat ni dengan kalimah berikut ada tak hukum? Tak ada. Antara ayat dengan ayat tak ada apa hukum, jadi tak perlu kita tu. Cuma kalau kita menyambung, kita kena baca ru ini dengan mat asli. Nah, ni kita hidupkan dan sambung. Saya contohkan. Al-kafiruna huwallazi. Mana tak ada apa hukum, terus saja sambung na dengan hu. Baik, kita pergi kepada ayat yang ke-33 bermula dengan huwa, iaitu hu. Huwa bertemu dengan alif lam samsah, idgham samsikan. Huwal ladzi, zi pula dibaca dengan ya bertemu dengan huruf mat, bertemu dengan huruf hamzah. Dalam 2 kalimah mat jaiz mufasil juga. Huwallazi arsal. Baik, arsal. Baik, bila arsal kita wasal baru menjadi mat jaiz. Kalau wakaf kita akan baca huwallazi 2 harakat saja. Arsala rasulahu bil huda. Saya sambung. Arsala rasulahu bil huda. Baik, hu sekali lagi mat silah kasirah, ba bertemu dengan alif lam kamariyah. Mana izah kamari kan daripada huruf lam yang sukun tu. Bil huda, da dibaca dengan mat asli. Wa dinil haqqa. Wa di dibaca dengan mat asli, nun dibaca dengan izah kamari. Kemudian haqqa, kalau kita berhenti kita baca dengan qalqalah akbar, kerana ini huruf qalqalah kita sukunkan kalau kita berhenti. Tapi kalau kita sambung wa dinil haqqa liuzhira, terus saja, tak ada qalqalah tu, hilang kerana kita hidupkan barisnya, dia berbaris. Liuz, dan ini huruf isti'la, tentukan terangkat panggil liuz, lidah keluar huruf za, dia sama dengan tha, sama dengan zal. Hirahu ala. Sini sama juga maksilah kasirah, di sini sama dengan sini, sama dengan sini. Okey. Baik. Liuzahirahu ala dini. Ain alif, alam alif, di idgham syamsikan pada huruf da. Ala di dibaca dengan mat asli. Ni kullihi walau. Saya terus kullihi, saya terus sambung. Kalau saya nak berhenti, kulli. Kalau saya sambung, saya baca dengan mat silah kasirah juga 2 harakat. Kau walang kulam ya liha ya hi ha damir berantara 2 huruf yang berbaris. Jadi baca dengan mat silah kasirah, walau lau dibaca dengan lin, baca dengan lin, dan kemudian karih, kaf alif ka ra ya ri ha alif bertemu dengan alif lam kamariyah izah kamari. Karihal mush mim waw shim tawashi, sebab mush bunyi angin dia kuat, berdesir bunyinya, safir. Mush ra ya ri dengan nipis bacaan ra berbaris ya. Kahwa wa huruf mat bertemu dengan huruf nun, sama di sini juga. Sini kun, sini run. Jadi bacaannya mat li sukun. Baik, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Sadaqallahul azim. Jadi ayat 32 dan 33 apa yang kita baca sebentar tadi? Saya bacakan, sahabat-sahabat dengar baik-baik maksud ayat. Ayat yang ke-32. Mereka nak memadamkan cahaya Allah, iaitu agama Islam, dengan mulut mereka, sedang Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahayanya. Terus Allah turunkan agama itu kepada manusia, iaitu cahayanya cahaya Allah, sebagai cahaya disebutkan,
iaitu petunjuk jalan yang lurus. Sekalipun orang-orang kafir tidak suka akan yang demikian. Walaupun orang kafir tidak suka, iaitu apa dia? Walau karihal kafirun. Iaitu dengan cahaya Allah tadi, walaupun orang kafir tak suka, Allah akan terus turunkan cahayanya, iaitu agamanya kepada Rasulnya. Dialah yang telah mengutus Rasulnya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, iaitu dinil haq tadi itu yang kita baca dengan kalau berhenti pada dia. Dinil haq untuk apa? Untuk dimenangkan dan ditinggikannya atas segala agama yang ada sebelum ini. Dan agama mengatasi segala agama yang diwujudkan oleh manusia, yang diada-adakan oleh manusia itu. Maksud segala agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya, tetap juga agama Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun orang-orang Quraisy tak suka, ataupun orang-orang bukan Islam tak suka, dia tetap berlalu dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya di dunia ini, insya-Allah. Jadi itulah bacaan kita dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa dalam siri yang iaitu ayat yang berikutnya pada ayat yang ke-34, insya-Allah.